UiTM Puncak Alam ni terbagi kepada 3 bahagian. Yang bawah ni terdapat Dewan Berlian, tempat utama pendaftaran di Dewan Berlian ni. Sebelah dia fakulti seni lukis dan seni reka, dan yang ni Fakulti Alam Bina, Perancangan dan Ukur. Sebelah dia kediaman pelajar Kolej Baiduri dan Kolej Zamrud. Terdapat sebelahnya surau Tanjung Selera atau kafeteria. Dan satu lagi ni bangunan budi siswa. Pendaftaran untuk siswa untuk 2 fakulti tadi tu, Alam Bina, Perancangan Ukur, Seni Lukis dan Seni Reka ni dibuat di bangunan budi siswa. Masa pendaftaran, kereta boleh bawa ke sini terus, tak perlu naik bas. Tapi untuk siswa fakulti yang atas bukit tu, diorang kena daftar di Dewan Berlian dan lepas tu naik bas pergi ke kolej. Hanya 1 orang penjaga boleh ikut. Kat sana atas tu you boleh nampak Kolej Dahlia dan Kolej Casuarina. Untuk pergi ke kawasan yang seterusnya, bahagian 2 dan 3, kita ikut jalan belah kiri dan kita akan jumpa dengan hospital, dan selepas tu akan jumpa dengan satu kawasan restoran-restoran dan Affin Bank, dan lepas tu kita akan baru jumpa kawasan fakulti atas bukit ni. Di sini terdapat 5 fakulti, iaitu mula-mula kita akan jumpa Fakulti Pengurusan Perniagaan, Perakaunan, dan lepas tu jumpa Fakulti Farmasi, Pendidikan, dan bangunan yang tinggi hujung sekali tu adalah Fakulti Sains Kesihatan. Dan sebelah kesihatan tu perhotelan lah. Di depan Fakulti Perhotelan dan Pelancongan tu ada bangunan yang ada bulat tengah tu. Itu adalah library, ada perpustakaan yang utama. Okey, sebelah fakulti-fakulti semua tu ialah kediaman pelajar yang tadi kita nampak daripada bawah tu, iaitu Dahlia, Casuarina, dan yang hujung tu yang ni Rafflesia. Itu je lah. So inilah dia Universiti Teknologi Mara atau UiTM, Cawangan Selangor, kampus Puncak Alam, Universiti di Kemuncak, Puncak Alam. Sekian saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, dan kalau dapat subscribe, memang awesome. Terima kasih. Thank you. Bye.